mihun goreng tom yum kepala sotong. Ini kita ada mihun, bawang putih, bawang merah, tong yang kita dah basuh bersih. Macam biasa ada cili padi, batang serai dan 5 puut cili padi. Yang ni kita buat pedas-pedas punya. Mihun goreng tom yum cili padi pedas. Kita masukkan. Kita tumis dulu. Masukkan kepala sotong. Ya, wangi dia. Kita masukkan cili kisar sikit. Kita nak buat pedas kan? Kena banyak cili padi guys. Okey, kita taruh sini. Kemudian ada limau. Okey, masukkan di bawah ni dulu. Tu dia guys. Mihun. Saya sebati dulu. Okey, kat sini ada paste tom yum, sos cili, sos tiram. Rasa dia kicap sotong, gula sikit, ajinomoto sikit. Rasa ni kita adjust masing-masing ya. Sudah baru kita buka api. Sudah kita taruh ni kicap bukit sikit. Masukkan kailan. Baru kita gaul dia sehingga dia kering. Kalau masak baru kita taruhkan telur. Taruh telur. Masam pedas sedap. Kalau sotong ni banyak guys. Boleh kita hidang. Kita tabur dalam ketumbar. Ini mantap ni. Oke guys. Inilah dia mihun goreng tom yum kepala sotong. Oke. Selamat mencoba. Jangan lupa follow, like, komen, subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.